Kau jangan cakap aku tak mampu ya. Kan cuma kawan-kawan I tau. Tak guna lah. Kalaulah budak bomba ni termasuk dalam bilik Pak Talib, apa jadinya? Pening kepala. Macam nak pintam. Bang, saya dah penat tau bang. Bang, kalau abang tak mampu beli cakaplah bang. Kita. Terlampau pandai lah ni. Dah jadi tupai. Besok birthday I tau. Macam nak celebrate macam ni? Kan I dah bilang, ha? Balik rumah mak bapak kita buat sementara saja ni kan. You degil, ha? Degil. You tahu yang nak upgrade. Habis-habisan, kita belum pindah-pindah lagi. Apa? Orang lain sedap-sedap tau duduk kat rumah kita. Kita berdua terperuk rumah macam ni. Awak suka kan? Ini kan sementara saja. Buat sementara saja. Sementara pun, Cik Abang dah masuk 2 tahun tau. Dah masuk 2 tahun. Orang yang tinggal rumah kita ni kan, dia kan anaknya, abang cakap lagi kan? Orang yang tinggal rumah kita ni kan, anaknya 8. Kita yang kesian, kita yang bila masuk. Kesian. Habis siapa nak kesahkan kita? Bang, astagfirullahalazim. Bang nak kurma tak bang? Kurma. Aku kurma bukan kau betul. Kurma berjanggut. Tapi bang, ini kan kurma tak ada biji bang. Abang kata abang suka makan kurma tak ada biji kan? Ini kan abang yang pesan. Tadi memanglah aku pesan. Sekarang ni aku macam nak pengsan, tahu tak? Nak pengsan. Abang ada high blood kah? Oi, sebelum aku high blood, kau dengan kurma yang tak ada biji ni boleh tunggu, okey? Tunggu. Habis? Tunggu. Alah. Sekarang I nak you ambilkan air. I ambilkan you air? Habis? You dengar minta apa? Minta batu? Buat batu. Gaduh pada break. Apa kau buat tu? Apa kau buat tu, Kalau nak gaduh lah, tak apa. Saya boleh tunggu. Tapi jangan lupa, lepas gaduh nanti, kurma-kurma saya yang tak ada biji ini, saya sudah settlekan ya. Bukan tunggu kat situ kat luar tepi basikal tu. Kalau sana. Nanti aku cakap dulu. Degil. Kalau kau nak aku beli kurma-kurma kau tak ada biji tu, kau tunggu lepas aku habis gaduh baru boleh. Tahu tak? Nak tunggu habis gaduh? Yalah, kat luar sana tunggu. Kat luar? Pih! Tunggu habis gaduh? Keluarlah. Yalah. I nak minum air. Ces, lipas pula. Tumpah. Tumpah lah. Cepatlah, awak ni macam tupai tau. Air saya mana? Haus. Terkena muka aku. Pergi ambil sendiri. Sampai hati awak Lekit lah. Saya pun nak minum lah satu botol tau. Minum. Biar kembung.
Dah. Kau kat sana boleh tak? Letak kan? Cabut tutup ni. Okey, dah? Dah. Okey. Okey. Alright. I nak sambung Apa? balik, okey? Argument kita tadi. Sambung. Kalau dah nak makan tahun, kena tunggu dapat rumah baru. Macam mana? Macam mana, bang? Tadi kan I dah bilang dengan you, orang yang masuk rumah kita tu beranak, 8 anak dia. You yang kesiankan dia, kesian anak. Sekarang kita kesian dengan dia, kita lah yang kesian. Kita nak kesiankan orang. Macam dengan rumah kita ni, tukang pecah ni, macam mana? Kesian. Masuk lagi pula ni. Kesian saya tengok rumah kakak dengan abang ni. Macam tukang pecah. Bang. Sini bang. Saya nak bohong abang. Bang. Tolonglah bang. Di ke rumah saya ni bang. Bang. Dah nak dekat bang ni bang. Bang tengoklah dah maghrib ni. Bang. Orang kata waktu-waktu maghrib ni tak baik pergi rumah orang bang. Tolonglah bang. Settle dulu ke rumah saya ni bang. Bang. Kak. Bang kata pepatah. Lembu dipegang pada talinya. Kerbau. Kerbau. Kerbau dipegang pada talinya. Habis, kau ni kerbau lah. Tengok ada tanduk ni. Bukan kak. Tapi manusia dipegang pada janjinya. Abang bukan kerbau kan bang? Tupai. Oh, tupai. Sebelum aku cincang kau macam daging kerbau, lebih baik kau pergi keluar. Bang. Pergi keluar. Bang. Dah lah, jangan layan je. Bang, kalau abang laki bini nak gaduh lah bang. Tapi biar saya keluar dari rumah ni sebelum waktu maghrib bang. Bang, boleh kan bang? Bang. Kau ni betul setan kurma Kakak tak baik tau kak. Setan kurma. Tak baik tau kak bagi saya setan kurma. Saya cari pahala jual kurma dari rumah ke rumah. Special delivery. Sampai hati kakak saya bilang saya ni setan kurma. Pahala apa? Pahala dengan bermodal kurma kau tu pahala apa? Lagipun puasa kan dah habis. Betul tu. Alah, kakak mana tahu. Sekarang ni kak, musim kurma sepanjang tahun. Ini kurma ini pun sebenarnya kurma special. Sebab tu tadi orang berebut-rebut nak beli. Ya kah? Tak nampak pun. Tak nampak? Jadi bang, macam mana kurma saya ni bang? Ini sekarang rumah tangga aku ada problem sekarang. Problem rumah tangga aku lebih penting dari rumah pula. Kurma kau yang totet late. Bang, saya dah penat tau bang. Naik turun flat ni cari rumah abang. Address abang kasih pun salah. Tahu saya cari rumah abang. Nasib baik jumpa. Bang, saya dah penat tau bang. Bang. Kalau abang tak mampu beli cakap lah bang. Kau jangan cakap aku tak mampu ya. Aku boleh bayar tau. Kalau aku tak ada duit ke? Ni duit. Bang. Aku boleh bayar. Kalau boleh bayar, bayarlah. Aku boleh bayar. Bayar. Aku boleh bayar. Bayarlah. Bayar ni. Cantik berkawak. Awak yang ada saya nak bayar. Sorry ya. Letak keluar tu. Letak sana. Meja. Hai. Berapa? $300. Kau gila. $3. $3 betul? Betul. $300. Dah. Settle. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Hai, $3 pun nak beli cek. Mana bang nak terima? Ya Allah. Budak macam itu tu tak kena ajar sikit. Biar dia menggelabar dalam bank. Puas hati ai. Oh, puas hati. Puas? Tapi hati saya belum puas lagi tau. Besok birthday I. Habis. Macam mana I nak celebrate birthday macam ni? I nak jemput kawan-kawan I tau. Ni tak guna lah. I ada satu idea. Apa? Kita tinggal dekat hotel 1 minggu. Hotel. So problem kita. Okay, hotel. Tapi ingat, lepas tinggal kat hotel, kita pindah rumah banglo, okay? Kita sewa rumah banglo pula. Rumah banglo? Ya. Mana ada hasil nak beli rumah banglo, nak sewa? Rumah banglo. I tak peduli.
I nak tinggal hotel 5 bintang. I nak cari telefon. Apa nak cari? Carilah! Cari apa? Buku telefon. Itu Xbox. Mana tahu kau sorok kan? Ni. Sekarang Ini Cina bikin paip. Buka betul-betul. awak ni cemen. Inilah hotel, senarai hotel kat sini. Oh. Sekarang saya nak awak telefon hotel ni. Hotel 5 bintang? Habis. Takkan nak pindah hotel Tan Tempang kat Jucak tu. Birthday I kan cuma seminggu aja. I tak pedulilah. Telefon. Buat apa telefon hotel 5 bintang tu kan? Kalau you nak, you sorang-sorang, okey? Tinggal kat hotel Tan Tempang tu. I nak pindah hotel 5 bilik. Sorry, 5 bintang. Okey? Hai. Berbintang. Berbintanglah biji mata aku. Dengar sini. Biji mata you berbintang ke? Melintang ke? Jambu you ternaik ke? I tak peduli, okey? I nak pindah malam ni juga. Tak telefon. Tak nak. Jangan Janganlah. I nak telefon juga. I tak peduli You kasih ke tak? Minta telefon tolonglah. Minta lah telefon. Tukar telefon I. Tolonglah Lily. Minta telefon Lily. Biar selalu I bayar. I Allah, punya. penat aku lari. Lily, minta lah telefon tu Lily. Lily, minta telefon tu Lily. Minta telefon tu. Minta. Maaf apa? Baru nak start. Baru nak start kelakar. Buat kelakar apa? Bukan main mesra lagi suami isteri. Ya, mestilah apa. Abang Zailan ni gini, Mak Pa. Kalau tak usik Lily satu hari tak sah. 24 jam nak bergurau macam jadi. Betul tu apa? Itulah. Dari luar tadi Mak Pa dengar Rio bunyi korang bergurau. Ya ke? Saya ni mak apa? Kalau sehari tak gurau dengan si Lily ni, macam tak dapat teh tarik. Syukurlah. Teh tarik ya. Mak Pa ni tumpang gembira kalau macam Ya, tu. Mak Pa. Ini ada kuih. Kuih? Terima kasihlah Mak Pa. Buat susah saja Mak Pa ni. Penat lah. Ya. Biasa gitu penat apa? Penat. Biasanya penat. Ya. Lily ada belikan Mak Pa. Kurma tau. Ya. Kurma ni special, tak ada biji. Ambillah Mak Pa. Mak Pa faham pemberian ni, terima kasih. Sama-sama. Anak Zain. Model apa? Anak Zailan tak pergi ke forum perdana ke? Di blok depan tu malam nanti. Oh, forum Tan Tempang. Timpang berarti. Ya. Padanlah isteri sayang. Pandai bergurau. Ya, betul. Lihat ni Mak Pa. Pak Talib tu datang. Tolong Mak Pa. Tolong. Pak Talib. Mengapa? Pak Talib. Ya. Kau nampak bini aku? Tak ada, tak nampak. Pak Talib. Tak nampak? Tak nampak? Tak nampak? Tak. Tak ada. Apa tu, Abang Talib? Abang Talib. Rindu aku bila orang panggil aku Abang Talib. Abang Talib. Bukan macam si tua tu. Tak respect aku. Mak pakau tu. Si tua tu. Si tua tu. Panggillah aku abang kah? Yang kah?
Lim kah? Ni tak, dia panggil. Oi, dah punya laki. Benda buruk apa tu, Abang Talib? Ini bukan kain buruk. Oh. Baju Abang Talib kau ni hangus ni makan serika panas. Astaghfirullahalazim. Si tua tu letakkan serika atas baju ni. Sampai jadi gini tahu. Macam mana aku nak pergi Forum Perdana menjana masyarakat Islam bertakwa. Dapatlah aku balik dulu. Zailan. Ya, Pak Talib. Macam ada bayang-bayang. Tak ada, Pak Talib. Lampu Pak Talib banyak sini. Ini rumah kau ni macam ada bau tengik-tengik. Apa kau tahu? Tak ada, Pak Talib. Yang Ya. bau kakinya yang pekong ni. Tapi rumah mak kau pula. Macam mana bau tengik-tengik rumah mak kau? Sebab itulah aku kemari. Tak ada, Pak Talib. Jangan marahlah kalau aku mengganggu ketenteraman kamu berdua. Boleh. Zailan, tolonglah. Pak Talib. Ini, Apa lagi orang tua ni? ini. Ya. Engkau ada baju kurung spare. Oh, saya modern, Pak Talib. Baju, nanti, kalau baju ini sudah hangus macam gini, macam mana lah aku nak pergi Forum Perdana? Saya tak Jangan risau, Ya. Abang Talib. Ada. Ada. Nanti Lina ambilkan, Dia kata ada. Ada. Kata tak ada. ada. Dia memang pemurah, Pak Talib. Ya, Orang datang semua dah bagi baju. Semua orang datang baju habis. Yang kotak aja, Pak Talib. Yang hangus gini. Ya Allah. Ni dah. Abang Talib. Ni. Style tau. Ya, cantik. Cantik. Ini baju orang muda. Aku ni kan sudah tua. Ini seluar, Pak Macam Talib. mana lah aku nak pakai nanti apa pula? Kata orang masjid. Alah, Pak Talib ni kalau ke kedai kopi tahu lawa-lawa, Forum Perdana pun mesti lawa-lawa Pak Talib. Lagipun, Ya. Pak Talib ni belum tua lagi. Iya, belum tua. Iya kah? Pak Talib. Pak Talib, dah jadi tak? Pak Talib. Pak Talib nak cari apa, Pak Talib? Ada cermin. Ada cermin. Kau berdua carikan aku cermin ya. Cermin. Ada cermin. Pak Talib, cermin, Pak Talib. Aku nak pakai baju ni boleh? Ha? Tengok dulu. Kalau cantik aku pergi. Pak Talib pakai baju, Pak Talib. Nampak ketiak, Pak Talib. Tak apa itu. Waduh. Handsome. Set. Set. Kalau macam ini aku pakai Forum Perdana malam ini. Malam ni Terima kasih Zailan. Kerana aku pakai baju kau dapat pahala tahu. InsyaAllah Allah Ta'ala, Pak Talib. Terima kasihlah, berkat insyaAllah. Pakailah, Pak Talib. Aku pergi dulu ambil cermin ni balik. Terima kasih ya. Pergilah, Pak Talib. Ada diri punya orang tua. Zailan. Pak Talib. Ya, Pak Talib. Engkau tak mau ke Forum Perdana sama aku? Saya sebenarnya, Pak Talib. Kenapa? Tak apalah Abang Talib. Ya. Abang Talib pergi dulu ya. Nanti kami usul. Alah. Iyalah pergi dulu ya. Okey. Pergilah, Pak Talib. Bye. 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 Itu kan baju baru ya. Baju baru untuk pakai. Pergi ke sana ke majlis, buat apa you kasih? Allah, hari raya pun dah habis kan? Ini kenapa? Alah, jangan susah Zailan. Nanti Mak Pas suruh Pak Talib kau tu bagi balik baju kau tu ya. Cantik muka dia mau pakai baju. Mak Pa, tak payah. Abang Zailan ni ada lagi 5-6 pasang baju baru. Iya. Betul. Kan? Ya. Bagusnya. 5, Mak Pa. Ya, 5. 5. Patutlah budak-budak sekarang ni sudah sedar pakaian tradisional kita, baju kurung. Ya. Sana sini tahu. Fashion baru. Fashion baru budak-budak semua pakai. Antum mana ni? Aku menyanyi
bukan kena nama. Karena apapun aku tak peduli. Lebih baik kau keluar sebelum aku bunyi sikit. Naik darah. Lebih baik kau keluar. Baik keluar sebelum dia naik darah. Mengapa nak halau dia? Dia tak bersalah, tak bersalah, tak baik kalau halau dia. Main gitar, cepatlah main gitar. Sememangnya aku nak main. Main gitar, tak salah. Apa salahnya? Aku ini seniman jalanan. Oh. Baru ku tahu dia ini seniman jalanan. Bersamalah kita nyanyi. Tak salah kalau menyanyi. Kenapa marah-marah? Nyanyi memang tak salah, tapi kau masuk tak beri salam. Oh, kalau gitu aku keluar. Assalamualaikum, aku masuk lah. Bang, saya ni seniman jalanan, bang. Basket. Abang tahu basket? Basket. Basketball enggak basket? Ha? Seniman jalanan main di tepi jalan. Ha? Bukan masuk rumah orang terperanjat anak beranak orang. Inilah problem bang saya. Saya mana boleh main tepi jalan. Nak kan ada permit. Kalau dah dapat collection nanti, nak ada kasih apa rumah kebajikan. Macam mana nak cari makan bang? Engkau kan ada tulang 4 kerat dan sebulat perut. Gunakan tulang 4 kerat kau tu, pemalas kerja. Malas. Saya bukan malas bang. Tapi muzik sudah ada dalam badan saya. Kereceng. Ada dengar? Bunyi lagi sekali. Kereceng. Kalau muzik dah dalam badan kau, mainlah kat night club. Alamak. Bang. Cepat sikit. Bang. Penyanyi tempatan, buah tempatan dah tak laku sangat. Sekarang diorang gunakan buah luar negeri. Salah. Penyanyi luar negeri. Murah. Sekarang saya nak jadi door-to-door entertainer. Macam boleh? Timing. Timing kau salah. Sekarang aku tengah bingit. Pasal bingit lah saya hiburkan abang. Makcik, kakak, macam peace. Alright. Macam, boleh? Bang? Mengapakah mengapa kau termenung? Mengapa kau bersedih? Hiburkanlah hatimu, gembiralah selalu. Bingit. Dengar aku bingit. Keluar. Sebelum aku tampak. Relax brother, jangan marah-marah. Saya tahu abang ni pemurah. Tadi abang kasih $300 kepada si Aman yang jual kurma. Siapa cakap?
Dia tak dengar ke apa aku cakap tadi? Bila kau cakap? Apa bila? Mana boleh? Boleh. Mana boleh? Boleh. Tengok ni. Apa? Tengok, aku tengok. Apa? Macam mana kau dapat cek ni? Gini ceritanya. Si budak korma tu dah terdesak sangat nak duit. Jadi, saya kasihkan $250. Dia setuju. Saya dapat komisen $50. Sebab itulah saya katakan abang ni pemuda hati. Tengok. Ini semua you punya pasal. Awak yang salah tulis cek kan? Asal saya tengok. Yalah, pasal you lah. Sebab I salah tulis cek. Apa salah I? You tahu, I pula. Apa salah dia pula? Bukan dia yang tulis cek. Apa lah Tangan kau tu. Alamak, putus. Kau jangan nak jadi mak jujat tau Kau jangan jadi mak jujat. Jangan masuk campur urusan rumah tangga aku. Apa je mak jujat. Bawa tang, $300 lah. Bayar. Cek tu gantung. Mana cek tu? Ada sini. Geli lah. Mana cek. Ada. Mana cek tu. Ini cek kan cek aku. Aku kena bayar. Pokoknya ini cek kau sudah kasih dengan itu budak korma. Jadi kau jumpalah dengan itu budak korma. Itu urusan kau dengan budak korma tu. Aku tak peduli. Aku tahu aku nak cek aku. Minta. Kau jangan kasih dia cek kan. Kau pergi dealkan dengan dia. Aku deal dengan dia. Deal. Ya. Udahlah. Udahlah, brother. Seniman tanah air sendiri pun tak boleh tolong. Aku nak nyanyi pun tak mau nak dengar. Ini door to door entertainer tau. First time in the world. Kau pergi balik to your world. Oi. Ni perempuan Siam lah. Thailand lah. Ya. Jambu se. Budak. Katil aku tau. Kau turun je. Tak relax, brother. Nanti. Rambut. Nanti, biar abang. Relax. Syok, Biar. katil rambut. Relax. Nanti. Sabar. Biar abang tolong angkat dia. Abang nak angkat. Sudah. Mai ku kat kok ngangon. Apa kau cakap? Apa kau cakap? Mari aku angkat dia bangun. Habis kalau tak naik atas katil macam mana nak angkat si biol ni? Angkat dari tepi lah. Herman. Turun lah. Tak nak. Sebatan pula kau. Jom dia masuk. Kesian. Amak. Yang gamak boleh dah. Biar mak pa yang angkat dia. Aneh. Astagfirullahaladzim. Aneh. Relax lah, Nek. Apa kenal dengan budak-budak? Nasib baiklah termasuk dalam bilik ni. Kalaulah termasuk dalam bilik I, alangkah indahnya ayam ayam.
masuk kat bilik kau, kau nak buat apa? Ha? Tak. Laki-laki memang begitu. Ha? Tolong. Ha, lama-lama kau lelong. Tidak, Cik Tipa. Jangan tuduh saya sebarang-sebarangan, Cik Tipa. Nampak saja Silman jalanan tahu. Hati saya ni bersih. Saya masih suci. Jangan ukur dengan baju yang saya pakai ni tahu. Nanti globo. Jangan nak berperibahasa. Merepek meraban. Lili, mari tolong Mak Pa. Kesian Come up. Lili, tolong Mak Pa, Lili. Come. Sit. Biar Mak Pa yang Baik, jangan ke Bapak. Kursi. Bapak. Stop. Bapak. Astagfirullah, Pak Talib. Dimikian Pak Talib. Pak Talib handsome. Saya takut. Tengok Pak Talib. Wah, Pak Talib. Bukan main handsome. Cantik Pak Talib. Mak kau, apa ni? Mak kau. Bukan mak engkau. Itu Pak Talib. Budak-budak sekarang ni salah makan dada. Tak kira main masuk rumah orang. Inilah akibatnya Pak Talib. Akibatnya. Pak Talib, tak kira kah rumah orang kah, katil orang kah. Menyondol aja. Ya Allah, Pak. Kenapa lah kau menyundul aja, Pak? Kenapa dah tua-tua gini kau ambil dada, Pak? Apa salahku sampai kau jadi gini, Pak? Apa kau stres buat kerja rumah? Apa kau stres buat itu, minta ini, minta itu, aku tak bagi, Pak. Betapa kesalnya aku dengan kestresan si dia ini, si aku. Aku baru saja pakai baju ini nak bawa dia ke forum perdana. Kenapa kok begini jadinya? Pak Talib nangis ke ketawa? Nangis. Ya. Lawa baju. Dia beri. Pinjam. Ya. Pinjam ya. Sekarang yang dalam Apa itu? yang dalam kesetresan. Pak Talib kah dia? Bukan Pak Talib. Ni budak yang tak tahu malu ni. Tengok tu, senonggeng gitu. Kerana akibat dada lah jadi gini. Mak Pa sebenarnya nak tolong budak ni. Dia angkat budak ni. Sekali dengan dia sekali gelebu. Astagfirullahalazim. Siapa mak bapak budak ini? Kenapa dibiarkan di lantai itu? Ya. Biarlah aku tolong angkat budak ini. Dan lain pula Pak Talib ni. Apalah jadi begini? Ya. Angkat. Kenapa dibiarkan saja budak ini begini? Ya. Kalau sudah jatuh gini, kita mesti bantu dia jangan sampai ditimpa tangga. Ya. Pak Talib dah pernah kena jatuh atas tangga. Ya. Pak Talib. Pak Talib nak gimana ni? Aku nak baring dengan dia di atas kaki. Hei, perasan ke apa? Bukan nak baring dengan dia di atas katil tu. Maksud aku nak baringkan dia di katil ni. Takkan nak dibiarkan di lantai tu. Kurang sopan. Ya. Maafkan aku ya. Lain pula bila pakai baju kurung orang muda ni perasaannya ya. Macam terserap darah muda.
Kalaulah budak perempuan ni termasuk dalam bilik Pak Talib, apa jadinya ya? Apa kata kau? Tak ada. Kalaulah dia jadi anak Pak Talib, tak begini jadinya ya. Memang benar. Pantang 7 keturunan aku kalau anak aku jadi macam gini. Ya, ada keturunan pula. Pak Talib. Tapi budak ini nanti aku bawa balik rumah ya. Aku tolong panggilkan hospital, ambulan aku panggil nanti. Hospital kita datang pun tak apa boleh. Pak Talib buat apa yang patutlah. Asalkan pengaruh darah ni tak merebak kat bilik Lily ni. Betul tu Pak Talib. Habis yang budak besar ni kena tempat dada ni. Macam mana? Itu tak apalah. Kau tolonglah bawa balik. Tolong aku. Boleh? Dapurnya bengek gini. Pak Talib pas kat saya. Baguslah. Ini Apa? Ini Tak merah kah biji mata Pak Talib? Kalau saya peluk isteri Pak Talib. Ini kan darurat. Ya Pak Talib. Kalau kes-kes darurat ni, peluk-peluk anak bini orang tak apa boleh. Kau jangan pelik aku ya. Pening kepala. Macam nak pitam. Bang, lawa. Bang. Syukur, Alhamdulillah. Syukurlah. Selamat kau budak. Pak, kenapa kau ada di sini, Pak? Puas aku cari kau macam nak gila aku. Mari Pak, kita kan nak pergi ke Forum Perdana, Pak. Bangun cepat, Pak. Bangun. Jangan kau. Ya. Kau uruskan mayat ini ya. Mayat ni? Cepat. Siapa yang tak nak? Siapa yang tak nak urus mayat ini? Mari, Pak. Sebelum kau uruskan mayat jambu ni, kau uruskan cek aku dulu, cek minta. Dia ni tak habis-habis lah dengan dia cek. Apa saja ke apa, besar sangat ke apa? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Budak kurma tadi. Budak kurma. Asal kau datang? Bang, hasil kurma. Baju baru, seluar baru, stokin baru, kasut pun baru. Macam style tak? Iyalah. Kak Lily. Selamat hari lahir Kak Lily. Oh, terima kasih. Oi. Tak payah salam tangan bini aku, tak payah. Kasih Bang, kek sudah. Bang, pegang dulu bang. Pegang dulu. Aku pegang kek. Ucapan tak salam tak syok lah bang. Bungkus tangan dulu. Awak tu. Kuat-kuat bungkus. Bekas ingus kau tak senonoh. Selamat hari lahir Kak Lily. Dah lah cukup sudah. Bang, Kak, kek. Gini bang, sebenarnya ada terlanjur saya ada duit lebih sikit. Saya berikan kek birthday cake ni untuk kakak. Kita celebrate ya kak? Celebrate bang? Celebrate. Celebrate. Dia nak cek dia balik tu. Celebrate apa? Cek apa? Cek kan pada kau? Yalah, cek tu memang pada aku. Tapi duit ada pada kau. Sekarang duit tu dah jadi baju kau, seluar kau, stokin kau, kasut kau. Sekarang kau bayar duit dengan dia. Habis kek kepala kau. Jangan pekik-pekik. Alamak, dia aku jotos. Diam. Aku tak peduli. Itu semua urusan kau dengan dia. Ya, aku tahu. Minta cek aku, cek. Kak Lily, happy birthday kak. Bye bye. Habis duit aku macam mana? Cakap dengan pias. Pak Talib, besok hari raya. Kenapa ni? Belum selesai
lagi mayat kau tu? Habis cek mayat belum bayar lagi? Cik mayat apa ni? Dah, sudah. Jangan panjang-panjangkan cerita. Lepas ini kan kita nak ke forum perdana. Ya. Kami ni datang sini nak berikan kau orang kek hari jadi kau, Lili. Dah kek dah. Ya. Selama kedai. Sama kedai Pak Talib. Ya. Muka pun ada sama. Dah, nanti. Itu mama mana lu bawa masuk? Apa dah mama? Budak ni bising pula. Ini apa ni? Kalau ada 2 kek ni, tak payahlah nak pergi ke hotel-hotel ya. Kat sini pun boleh lah. Boleh lah. Betul cakap Betul lah. kau. Pak Talib. Jadi aku pun boleh dapat main gitar. Jam Tak sama apalah. dia. Ya, jam lah. Jam. Boleh main lagu. Kalau dapat main lagu lain, dapat main lagu Happy Birthday pun jadilah. Apa pula main lagu birthday macam orang putih? Tak apa, nanti aku bacakan doa selamat sikit-sikit. Buat apa? Bapa dengan dia mau doa-doa selamat. Jangan lagu birthday sudahlah. Happy. Hey. Kau jangan nak pandai-pandai tau. Ni rumah aku. Pak Talib, bacakanlah doa selamat Pak Talib. Kau jangan nak samakan dia dengan Kau jangan nak samakan dia dengan pemuda-pemuda lain. Dia ni banyak ada nilainya tahu. Ya. Doa pun doa lah. Itu betul. Herman. Zailan. Herman. Zailan. Kita jangan ikut orang putih. Ya, kulit kita ni kulit matahari, bukan kulit salji. Tengok macam korap aja. Sekarang kita mulakan. Mana kek? Mari. Ambil tiga. Tiga. Kita baca doa selamat sikit ya. Ini kan tika kita pergi East Coast dulu. Ini tika main kerici lah. Ambil kecil. Tak dapat tu telur jengking banyak. Sudah telur jengking. Buka kek. Buka kek. Buka. Cepat Buka kek aja lah, jangan buka. Buka. Nanti dulu. Jangan keknya. Sedap. Yang kata tegak kat situ tu kenapa? Tengok kek sedap ni Habis ni mayat ni macam mana? Tiba masanya isaplah diri, selimut putih membalut badan. Janganlah kita nanti kau rasa enggak?